Aku guna ikan saiz-saiz ni Dapat breeder je. Saiz padu. Okay geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah geng, bertemu lagi kita di channel Syam Mencari Sat Padu. Okay geng, hari ni aku turun lagi mancing di Sungai Kuantan. Okay geng, macam biasa kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang tak putus-putus support channel aku ucapkan jutaan terima kasih. Korang memang terbaik geng, kerana sentiasa support channel aku. Aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, insyaAllah, amin. Ok geng, hari ni aku berada di spot tebing tinggi. Memandangkan sekarang ni dah masuk musim kemarau, jadi aku nak cubalah tengok ada tak serat padu kat spot ni. Ok, jom kita tengok sikit spot tebing tinggi untuk hari ni. Keadaan cuaca, alhamdulillah cuaca cerah geng. Lepas tu air sungai okey sebab semalam ada hujan sikit. So tak adalah ni sangat, surut sangat. Tapi kalau tengok pada tebing ni tinggi geng. Kalau ikutkan pada guide aku tu, rasanya tak sampai ni. Tak apalah, sekejap lagi aku akan sambung lah dengan kayu. Ok geng, teruskan menonton. Aku nak set up dulu. Kita jumpa sekejap lagi geng. Ok, stay tune geng. Ok geng, aku dah set up dah. Oh, ada makan dah. 3 joran ni aku ni mancing ikan. Dan 3 joran yang bawah ni aku mancing udang galah geng. Oh, bagus. Ada makan dah geng. Aku baru set up ni. Hari ni aku main 6 joran. Kita tengok mana yang makan dulu. Semoga ada start padu, start dah manis untuk hari ni geng. Ok, teruskan menonton. Stay tune geng. Terbaik. Semoga gasak lagi ni. Ada dah geng, first strike. Anak ikan bau. Halus sangat. Kita release balik. Ni kalau simpan dalam kering cantik ni. Anak ikan bau. Apa sangat dia. Yang tajam ni. Kita release balik. Ada anak ikan. Boleh buat umpan ni. Jom kita buat umpan. Kita angkat. Kita boleh buat umpan. Target ikan baung. Kalau boleh dia makan okey tak? Okey. Jom kita cari bleeder. Bleeder ke baung ke? Bismillah.
Saiz padu kan. Umpan anak ikan. Cuba tangkap. Okey. Ada geng. Saiz padu. Padu geng. Ikan belida. Seterajat. Bismillah. Allahu Rabbi. Allah. Alhamdulillah. Ikan belida. Kasar agak saya ni. Aku pakai umpan ikan ni. Guna mata satu. Ada belida ambil kan. Alhamdulillah. Saiz juga ni. Mantap. Saiz padu. Mana dia punya ayah dia? Sekejap aku ambil bekas. Leader kan. Anggaran dalam 1 kilo kot. Mantap. Okey, jom kita lah. Dah tercabut dah mata kain. Ada juga. Ada dia ambil. Lama tak strike belida. So ni kita simpan dulu. Kalau tak ada orang nak lagi, kita release balik. Aku memang tak ambil belida. Nak pula saiz macam ni, malas nak bawa balik. So kita hidupkan dia dulu. Kita tanya orang dulu. Takut ada yang nak. Okay. Bismillah. Okay geng. Aduh. Oi. Tertimbang lagi ikan ni. Ikan belida. Ada seekor ni je strike untuk hari ni. Ngam-ngam 1 kilo ni. 1025 sekilo. Ngam-ngam saya sekilo. So ikan ni geng, tadi aku dah sekilo. Tadi aku dah roger semua kawan-kawan tanya. Tak ada yang nak geng. Sebab ikan ni banyak tulang sebenarnya. Jadi orang tak berapa berminat lah. So ikan ni geng, aku tak jadi lepaskan semula. Sedangkan aku pun dah lama tak makan fishball ikan belida. Rasa macam teringin nak buat fishball lah. So ikan ni aku tapau. Ikan ni aku tapau lah. Aku nak proses ikan ni buat fishball ikan belida. Ngam-ngam saya sekilo. Ok geng, kita jumpa lagi di next video. Hari ni ada seekor ni je strike.
Udang pun tak nak makan hari ni. Itulah saja geng untuk video kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita jumpa lagi di next video mencari start padu sungai, insyaAllah. Assalamualaikum.